Assalamualaikum, saya Dr. Husni Dan saya Dr. Syafiq. Kami di Tashkent, Uzbekistan, Kota Kebudayaan Islam Asia Tengah. Kami sekarang di Tashkent, Uzbekistan, sempena inisiatif menghidupkan semula peradaban Islam IKIM merentas benua. Di Uzbekistan, kita berada di Hazrati Imam Kompleks. Dan kita sekarang ingin melihat bagaimana kompleks ini dahulunya bermula di abad ke-10 apabila Imam Abu Bakar bin Ismail Al-Shashi mula datang ke sini untuk mengajar pelajar-pelajar di sini. Dan ia merupakan antara penempatan atau pusat Islam yang terawal di Uzbekistan. Namun dalam kurun ke-20 ianya banyak telah pun musnah kerana gempa bumi yang besar, ya Dr. Sini? Ya, betul. Tapi terima kasih kepada Presiden Islam Karimov, Presiden Uzbekistan sebelum ini. Beliau telah membangunkan semula dan memastikan tempat ini seperti dahulu kala. Ya. Jadi kami tak sabar untuk nak jelajah, nak teroka tempat ini. Di kompleks ini ada Masjid Khas Imam, ada Muyi Mubarak, tempat simpan manuskrip Al-Quran yang tertua, dan di belakang saya ini, kalau anda boleh melihatnya, ialah Madrasah Barak Khan. Daripada kurun ke-16 ya Dr. Husni. Betul. Jadi betul, dah lebih daripada 400 tahun. Dan tapi yang paling besar di belakang tu masih dalam proses sedang membina ialah Center of Islamic Civilization yang bernilai hampir 100 juta USD untuk menempatkan kembali Uzbekistan sebagai suatu pusat peradaban Islam yang penting di Asia Tengah. Jadi Dr. Syafiq, Ya. saya dah tak sabar lagi ni. Mari kita. Jom. Saya sekarang berada di hadapan pintu masuk Madrasah Barak Khan, dan seperti kita boleh lihat sekarang ini madrasah ini telah buka kembali selepas hampir 100 tahun. Tempat-tempat seperti ini ditutup di Uzbekistan oleh kerana di bawah pemerintahan USSR atau Soviet, ya. Dan sekarang kita nampak Uzbekistan telah mula membuka pintu mereka kepada dunia Islam dan dunia antarabangsa. Kita nampak pelancong-pelancong dari pelbagai negara menziarahi, melihat, mengagumi keindahan seni bina, kesenian, kehalusan peradaban Islam di Uzbekistan. Ini adalah sebahagian daripada usaha yang kita boleh pelajari dan mengambil iktibar untuk menghidupkan peradaban Islam di Uzbekistan dan seluruh dunia Islam. Sebab walaupun madrasah ini sekarang digunakan untuk menjual barang-barang kraft seni Uzbekistan, tapi mereka terus membina banyak sekolah-sekolah Islam, universiti Islam, madrasah juga di pelbagai tempat di Uzbekistan. Jadi insya-Allah semoga kita doakan semoga kita terus boleh mengambil iktibar dan mengambil manfaat daripada pengalaman dan usaha dan serta perjalanan umat Islam di Uzbekistan. Sekarang Dr. Husni, kita akan memasuki Masjid Hazrat Imam. Dikhabarkan salah satu masjid terbesar di Tashkent. Ya. Dan masih aktif masjid ini, alhamdulillah. Dan di hadapan kita ada satu menara yang sangat tinggi. Mungkin zaman dulu beginilah cara mereka laungkan azan. Ya, mungkin secara fizikal tanpa sembarang. Kita akan lihat satu ciri masjid-masjid di Tashkent ataupun di Uzbekistan ni, dia banyak menara lah, dan menara dia tu tak bersambung dengan masjid. Masjid. Struktur dia berbeza. Berbezalah dengan apa yang kita lihat di Malaysia. Masjid yang pertama atau masjid dalam kompleks Hazrat Imam ni, dia zaman dulu-dulu ni dia memang bila kepimpinan Muslim membina penempatan baru atau Madinah tu,
dia selalunya ada kompleks kan Dr. Husni. Ya. Di mana-mana di tamadun Islam, peradaban Islam pun, di kompleks tu dia lengkap lah. Saya fikir kan Dr. Syafiq, dia sebab konsep Madinah itu sendiri, dia berdiri atas konsep din. Dan Madinah itu ialah tempat di mana din atau agama tu dilaksanakan. Agama tu mesti dilaksanakan dalam bandar. Dan dizahirkan dalam bandar. Saya fikir kerana itulah dia ada kompleks yang sebegini rupa, mana masjid, dia ada masjid, dia ada tempat penyimpanan kitab ataupun manuskrip, dan dia ada madrasah, tempat di mana dia mengajarkan ilmu-ilmu agama tu. Sebab agama tu tidak boleh dilaksanakan dalam tempat-tempat yang terpencil, yang mana macam tidak ada masyarakat. Betul. Jadi kalau Dr. Syafiq lihat dia, daripada segi corak dia tu, pertamanya tu dia menggunakan corak floral, maksudnya menggambarkan alam yang Tuhan telah bina ni. Dan saya suka lihat yang sebelah sini yang menghiasi pintu gerbang masjid ni, dia ada corak berulang yang simetri, dan dia menggambarkan bahawa alam ni dia ada satu ketersusunan yang Allah Ta'ala ciptakan. Masya Allah, itu pun satu fahaman yang jelas dengan dalam perspektif atau pandangan alam Islam yang telah macam yang ada dalam kesedaran orang Islam, orang terpelajar orang Islam 1000 tahun dahulu pun. Jadi benda ni kita nampak dihidupkan kembali, masih ada di Uzbekistan pada kurun ke-21. Jadi alhamdulillah, inilah yang kita nak pelajari dalam kita punya jelajah kita punya ziarah ini di Uzbekistan. Masya Allah, Dr. Husni, ini salah satu masjid yang saya kira sangat indah dari segi dia punya ruang dalam. Saya suka bentuk dia, ada courtyard, ada macam taman. Dia menjadikan masjid ni satu tempat yang sangat mengalu-alukan kehadiran tetamu. Dan juga kayu-kayu ni, saya rasa Dr. Husni dibuat oleh tukang kayu tempatan, local craftsman, yang mereka terpaksa buat kembali selepas kejadian bencana. Saya ingat tadi bila kita lihat, kita pergi ke bahagian Barak Khan tadi itu, kita dah nampak bagaimana ramai melakukan kerja kraft tangan. Dan saya tak heran, kerja tu, ilmu bertukang itu diperturunkan turun-temurun lah keluarga. Dan yang apa yang kita nampak di sini, apa yang telah dicapai oleh tamadun pada masa dahulu. Dan kita harus ingat, inilah adalah sebahagian daripada peradaban Islam yang membuatkan peradaban Islam cukup suatu peradaban yang cukup disegani dan dikagumi oleh seluruh masyarakat dunia. Mereka ada kehalusan adab itu, dan adabnya bukan sekadar etiketnya kita selalu fahami, tapi juga kehalusan seni dan juga seni bina yang cukup indah. Pernah dulu disebut benda ni yang berkaitan dengan funun dan juga itqan, apa yang kita boleh terjemahkan sebagai ketekunan. Barangkali perkataan ketekunan itu sendiri pun memang daripada itqan. Dan funun tu ialah seni ataupun ilmu yang berkait dengan benda-benda yang halus. Jadi sekarang kita berada dalam Masjid Hazrat Imam di Tashkent, ibu kota Uzbekistan, dan ini merupakan antara masjid terbesar lah di Tashkent yang masih aktif, alhamdulillah, dan terus dikekalkan, dipeliharakan keindahan seni bina peradaban Islam Uzbekistan itu. Dan sebagaimana di luar sana kita lihat ada taman, jadi dekat sebelah dalam pun mereka pastikan bahawa tempatnya cantik dan selesa untuk jemaah bersolat. Dan saya difahamkan masa hari Jumaat ataupun hari raya Aidilfitri ataupun Aidiladha, tempat ni akan penuh, dan lebih daripada 100,000 jemaah boleh datang sini dan solat jemaah. Dan kita boleh lihat bahagian atas tu, di bawah kubah tu, tirasnya pelbagai jenis hiasan yang dilakukan ini, dan sangat menakjubkanlah hasil kerja tangan. Alhamdulillah, kami telah sempat meninjau ke dalam
Masjid Abu Bakar Syashi. Ya, Dr. Husni, ini baru satu tempat dalam kompleks yang unik di Tashkent ini, dan kita akan meninjau juga bahagian lain dalam kompleks ini yang telah berada di sini hampir 1000 tahun, dan seterusnya kita akan meninjau mungkin Madrasah Mui Mubarak, Dr. Husni. Jadi sekarang ini kita berada di hadapan Madrasah Mui Mubarak yang dibina sekitar kurun ke-16, jadi hampir 400 tahun juga. Sebahagian dari kompleks yang kita berada ni, Hazrati Kompleks, dan dalamnya ada banyak macam khazanah yang sangat berharga peradaban Islam, Dr. Husni. Dan keistimewaan tempat ini dalamnya tersimpannya manuskrip Al-Quran tertua yang digunakan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu semasa beliau dibunuh. Dan selain daripada manuskrip itu, saya dapat maklumat ya Dr. Syafiq, ia adalah 1/3 daripada manuskrip Al-Quran itu yang dahulunya pernah disimpan di St. Petersburg semasa zaman Rusia. zaman Soviet Union sebelum dikembalikan ke sini. Dan selain daripada itu, terjemahan Al-Quran dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Melayu, tafsir Pimpinan Rahman, tafsir dalam bahasa Ibrani dan tafsir bahasa Inggeris. Satu lagi maklumat penting, Dr. Husni, Ya. Mui Mubarak ni merujuk kepada rambut baginda Nabi Muhammad SAW. Dikhabarkan, dan ini agak diketahui umum oleh masyarakat tempatan, bahawa terdapat rambut baginda Nabi sendiri tersimpan di dalam madrasah ini. Cumanya rambut ini tersorok oleh kerana peperangan dan banyak bencana. Jadi rambut itu tersorok dan kita tak dapat nampak di mana rambut itu, tapi menurut masyarakat tempatan ada di sini. Itu sebab itulah dinamakan Mui Madrasah atau Mui Mubarak Madrasah. Jom. Okay. Mari kita masuk. Mari. Yang ada dalam kaca ni ialah naskah Al-Quran yang ditulis yang digunakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, sahabat Nabi dan Khalifah Islam yang ketiga selepas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan Quran inilah yang beliau sedang baca ketika kekacauan berlaku dan datang orang membunuh beliau. Jadi dikatakan beliau sedang membaca surah Al-Baqarah, dan ketika itulah orang memecah masuk ke dalam masjid dan membunuh beliau, dan dikata darah itu terpercik ke atas manuskrip ini. Di sini adalah manuskrip kitab tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Mahmud Ibn Umar Az-Zamakhsyari, dan ia diberi judul Tafsir Al-Kashaf. Beliau ialah seorang ulama Mu'tazilah. Manuskrip ini ditulis dalam gaya tulisan khat yang dipanggil nasakh dan jelas boleh dibaca, manakala hasyiah atau komentarnya di bahagian tepi halaman ditulis dalam gaya tulisan khat Parsi yang dipanggil Nastaliq. Tarikh manuskrip ini ialah 1274, iaitu pada abad ke-13. Ini bermakna ia disempurnakan 14 tahun selepas tentera Mamluk menewaskan pihak Mongol di Ain Jalut, Palestin, iaitu 2 tahun selepas Mongol melanggar kota Baghdad. Kitab ini masih lagi dirujuk sehingga kini. Tak sah kalau kita pergi ke negara orang tapi kita tak cuba makan makanan tradisi mereka menjadi kebanggaan mereka. Kita sekarang berada di Beshkhozon Central Asian Pilaf Center, di mana mereka menghidangkan
nasi tradisional mereka, iaitu pilaf. Dan dikatakan menurut masyarakat tempatan, ini adalah nasi kebanggaan mereka, masakan kebanggaan mereka, dan sudah hampir 2000 tahun. Sampai Iskandar Zulkarnain pun mendapat rahsia ramuan nasi pilaf ni dari guru beliau, iaitu Aristotle. Jadi daripada 2000 tahun dahulu, orang Asia Tengah ni dapat resepi rahsia makanan nasi pilaf ni. Dan kemudiannya, masa zaman peradaban Islam, Ibn Sina, ahli falsafah yang masyhur itu, dia pun mengesahkan resepi ini sangat bagus dan berkhasiat untuk masyarakat di benua ini. Tapi sebelum kita makan, apa kata kita pergi ke dapur mereka dulu dan kita lihat bagaimana nasi pilaf dimasak. Jom. Dan dekat sini tempat mereka membuat roti. Jadi roti ni dimakan pada waktu siang dan malam dan selalunya menjadi pembuka selera sama-sama dengan salad dan tomato. Jadi kita boleh lihatlah bagaimana dia menyusun dan dia akan hantar ke meja-meja tetamu yang berhidang. Kami sekarang berada di kompleks Syekh Suzuki Ota yang dinamakan sempena Syekh Suzuki Ota, seorang sufi yang tinggal dan hidup pada abad ke-12. Beliau merupakan cucu kepada Syekh Ahmad Yasavi dan pada usia belasan tahun beliau telah pun menguasai pelbagai ilmu, termasuklah ilmu-ilmu agama dan juga ilmu kraftangan. Dan beliau datang ke sini, ke Tashkent, untuk menubuhkan satu pusat di mana beliau mengajar ilmu-ilmu agama dan juga seni kraftangan dan membantu orang sekitar ini mendapatkan satu kehidupan bekerja dengan kraftangan. Pada abad ke-13, atas perintah Amir Timur, kawasan ini dibangunkan menjadi satu kompleks dan pada tahun 2019 Presiden Shafkat telah memberi perintah supaya tempat ini lebih dimajukan dan dipercantikkan semula. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana Uzbekistan sedang membina kembali peradaban Islam, warisan peradaban Islam silam. Di mana walaupun tempat ini sudah berada di tempat di sini hampir 800 atau 1000 tahun dahulu, Presiden Shafkat telah memberi perintah supaya tempat ini dihidupkan kembali, supaya masyarakat Muslim di sini akan melihat bahawa ini juga adalah sebahagian pada kemajuan dan pembangunan yang diinginkan oleh kepimpinan di sini, yang tidak lari dan berakar kepada tradisi dan agama Islam di sini. Dan ini juga ialah memberi satu petanda yang baik untuk masa depan masyarakat dan peradaban Islam di sini, dan satu model dan satu pengajaran juga untuk kita, supaya jangan kita mengenepikan apa-apa yang kita anggap warisan silam atau benda yang sudah tidak seolah-olah maju ya. Jadi mungkin ini satu antara iktibar lah terus ni kita boleh ambil. Dan kita boleh lihat kalau di sebelah kanan dan kiri saya terdapat hostel di mana pelatih-pelatih kraftangan masih lagi ada. Jadi dia satu tradisi turun-temurun. Dan di belakang kami ini ialah makam Suzuki Ota, yang mana di sebelah kiri saya ini dia ada tangga turun ke bawah menuju ke makam ataupun tempat bersemadinya Syekh Suzuki Ota. Sebelum kita berkongsi lebih lanjut, mari kita tengok makam Syekh Suzuki Ota itu sendiri yang masih terjaga dengan cukup baiknya oleh kepimpinan Uzbekistan hari ini. Mari kita.
Susuk otak. Menarik Dr. Husni, tadi kita dengar cerita penjaga makam dan tempat ni. Ya. Iaitu susuk otak ni dia bukan sahaja nak memberi pekerjaan kepada masyarakat tempatan, tapi dia mendidik dengan sebaik mungkin kan, mendidik ilmu agamanya, ilmu kerohaniannya. Luar biasa lah kan? Ya, saya nampak dia satu maksudnya islamisasi ilmu tu telah mengambil bahagian, maksudnya tidak berpisah antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniaan. Yang itulah yang sebenarnya mencetuskan mereka ni supaya mengambil kira dekat mana juga mereka berada, di situlah mereka memberi manfaat kepada manusia. Dan sekali lagi, inilah ertinya peradaban sebenarnya, pada erti kata yang lebih mendalam, iaitu segala usaha, sama ada pekerjaan ke seni binanya, adalah untuk menyumbang kepada ketinggian adab itu kan, sampailah kepada alam pekerjaan. Dan saya pernah terbaca macam bila orang sufi ni, bila dia buat kerja-kerja pertukangan ni, pada hakikatnya dia melihatnya satu kaedah untuk menundukkan nafsu dia kan sebenarnya. Jadi itulah antara rahsia yang tersirat kenapa mereka mengambil perhatian pada ilmu-ilmu pekerjaan seperti ini, pertukangan, persenian kan. Pada hakikatnya mereka itu sebahagian pada latihan rohani mereka kan. Menarik. Jadi Dr. Syafiq, apa yang kita boleh dapat manfaat daripada kebara kita kan? Ya. Buat masa ni saya dua lah yang sangat jelas daripada apa yang kita boleh nampak dan alami di Tashkent saja. Satu ialah warisan tu terus dipelihara dan penting untuk dipelihara supaya masyarakat atau sesuatu bangsa tu tidak akan lupakan asal usul dia kan, dan tahu perjuangan dan datuk nenek mereka dan sejauh mana pencapaian mereka, supaya mereka sendiri boleh meneruskan usaha membina peradaban contohnya. Itu satu. Keduanya adalah bahawa warisan yang dianggap silam dan lama dibina tu masih relevan pada hakikat. Jadi ini adalah buktinya juga. Sebab Presiden Uzbekistan sendiri telah menghidupkan kembali dan merasmikan kembali kompleks ini supaya pada masa ini boleh main peranan seperti zaman dahulu, memberi pekerjaan pada masa sama, mendidik rohani dan ilmu agama para pekerja yang di sini, yang membuat kraft tangannya di sini. Jadi alhamdulillah cukup banyak lagi. Jadi saya nampak ini satu usaha untuk mengembalikan semula maruah dan kebanggaan kebudayaan orang Islam, terutamanya dalam peradaban. Ia menyambung mereka kepada sejarah mereka yang dalam konteks gemilang. 21 ini, walaupun kita berada dalam era yang serba teknologi, serba canggih teknologi, kita masih perlukan semua ini sebenarnya pada hakikatnya. Dan saya ingat itu penting untuk kita kenal dengan diri kita, dengan identiti kita. Dan paling kurang dia mengajar kita dari mana kita datang, apa tujuan kita di dunia ini, dan ke mana kita akan pergi. Okey Dr. Husni, jadi ini baru hari pertama. Banyak lagi kita nak teroka dan pelajari di program apa? Semestinya IKIM merentas benua Uzbekistan.